ada mini zoo kat sini. Harga tiket baru RM7 je. So you boleh lah nak bawa anak-anak kat Lotus Ampang ni. Apa yang tak ada? Zoo ada, boleh memancing, boleh main kat dalam pool ni. Waktu ni lah yang sesuai nak bawa anak-anak. Oh, bestnya. Lepas tu ada main tu, lompat-lompat. Best. Tadi binatang ni pandai beromen weh. Gila kau. Okey, kita kat Lotus Ampang. So you akan datang tengok ni, kek Sarawak Kalau korang tak payah pergi Sarawak jauh-jauh, datang kat sini je. Tu dia. Boleh rasa? Tu dia, toke dia. Kek akak nak mana? Tak, Ira. Sedap nak mampus. Oh, sedap kan? So you akan datang. Murah ke kat sini? Ya, dia. Alah, murah je. Memang mampu milik. So you boleh datang. Makan ambil ini. Ya, yang ni korang kalau datang ambil yang ni, ambil yang ni. Sedap gila. Terima kasih. Ada rezeki kita. Yahoo! You akan datang dekat Lotus Ampang. Boleh. Mem. Mustika Ratu. Oh my god, Mustika Ratu. Alhamdulillah. Korang kena datang, nampak boleh try air asam. So yang ni memang sesuai lah untuk hilang busuk-busuk bawah. Lepas tu ada penjagaan rambut. Siapa nak rambut cepat tumbuh, yang kepala botak tu memang elok lah pakai. Dekat sini ada jamu juga tak? Ada dia punya apa? Bengkong. Dia toke Mustika Ratu datang jauh daripada Indonesia. Itu dia. Legend ya. Ya betul, legend. Kak KM sendiri memang makan tau jamu selapan dia. Betul. Memang terbukti. Betul. Awet muda kan. Walaupun kan usia dah. Betul. Terima kasih banyak. Cakap lagi. Cakap lagi. Nak cerita pasal rambut lah kan. Sebab ramai sangat orang berkerak-kerak kulit kepala. You all kena try lah barang-barang Mustika Ratu ni. Kita dekat Lotus Ampang. Ada Aku Mustafa. Ada Nila Ahmad. Kita tengok jual apa? Kita jual cookies. Dia buat sendiri atau buat sendiri. Bukan, patut dah tak berlakon. Bagus. Tapi bisnes tu tak bisnes kan. Alhamdulillah. Abang aku jual apa aku? Patutlah wangi je sebelah dia. Dia boleh bawa solat lah. Boleh. Okey, siapa nak you all boleh datang dekat Lotus Ampang ni. Stok dah tak banyak dah. Datang sekarang tunggu apa lagi? Boleh jumpa artis. Saya ada stok lebih Dah ada dah. Bagus. Kita sampai berapa hari bulan je dekat sini. So you all kena datang ramai-ramai. Okey? Sampai sini. Tu dia. Kau lebih-lebih lah. Ni air kopi apa? Abang, kopi apa? Ini bang. Ada lagi satu. Ada lagi sikit. Hai! Tak apa, kakak ambil pasal ni. Tisu kak. Tisu kak. Tisu. Belum makan jebat lagi dah jadi macam ni. Menang! So you akan nak rasa kopi yang sebenar, datang dekat mana? Dekat Ampang, Lotus Ampang. Datang sekarang. Jumpa adik ni. Ada lagi sebelah. Sedap-sedap mani-mani tu kita tak tahu nama dia, jom. Peneram. Ya Allah, panas-panas bau keluar kuali weh. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, panas. Sedapnya teringat waktu aku kat Perlis dulu. Macam ni lah makanan tok aku buat. Tapi tok mati dah. Memang sedap kat dengar pembelian kat Lotus Ampang. Okey? Ada ni, tomo. Ni sekali lah. Ni usus, siapa yang buang usus tu? Ni. 진짜야 그럼 잠깐만 언니 Ani nak kote. Kau tengok ya Bukan, orang kita nak makan ni langsung. Okey, apa? Roti hijau. Oh, lepas ni kita try roti hijau. Yes
Roti john kerang. Selalu kerang dalam spender. Suka kerang tak? Selalu laki-laki sejati suka kerang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ni apa rezeki ni, alhamdulillah, terima kasih banyak. Ni mi kolak ni betul-betul import daripada Sarawak ni. Ya Allah, Kak KM punya favourite tau. Terima kasih banyak tau. Banyak sangat lagi ni. Ya Allah. Ni tak ada orang ni. So you kalau nak dapat kat mana? Kalau saya ada kedai dekat Galaxy. okey, dekat Galaxy Ampang. Kalau korang tak sempat nak datang Lotus Ampang ni, dekat Galaxy. Okey? Ya. Kita tak ada mainan tipu-tipunya. Kita betul-betul original. Ni original lah. Ni bukan original, bukan tuan ni original. Apa tiruan? Kalau tiruan punya. Hello. Okey, terima kasih kakak. Alright, kita Tu dia. Main datang kat depan sini. Tak nak kita bercakap sorang-sorang kat sini. Korang berbelah bagi sana sini seorang sikit. Tak boleh. Macam bergaduh. Sini. Datang kat sini depan-depan. Sini. Okey, kita datang hari ni Kak KM tak bawa pun sweet dara. Kita datang bawa badan je. Okey, bawa badan ni. Bawa badan je. Alright. Kira nak tunjuk badan dah. Okey. Lepas tu nak apa sekarang? Okey, agak cerita lah produk-produk yang akan keluarkan, apa benda yang dah terjual, yang paling viral lah macam tu. Yang paling viral macam biasalah kita punya sweet dara, kita punya jebat sebab apa? Kekuatan orang lelaki duduk dekat mana kalau awak pandai? Cepatlah jawab. Kekuatan orang lelaki duduk kat mana? Dah terjual, yang paling viral lah macam tu. Yang paling viral macam biasalah kita punya sweet dara, kita punya jebat sebab apa? Kekuatan orang lelaki duduk dekat mana kalau awak pandai? Cepatlah jawab. Kekuatan orang lelaki duduk kat mana? Cuba jawab. Janganlah, situ saya sedih. Pandai abang aku. Duduk kat sini. So kalau sini kita sihat, barulah barang dalam spender elok. Itu yang benci lah. Tu sebab kena makan jebat. KM jebat tu memang bagus. Dia boleh apakan kita punya peredaran darah tu memang cantik. Makan sweet dara hilang keputihan. Cari laki, mana laki aku? Rupanya dalam kain. Okey, budak-budak yang dengar hati. Lagi kak. Akak ada jual jamu yang gentil ke? Itu ada sweet dara. Sweet dara. Hilangkan keputihan. Hilangkan PCOS, hilangkan cyst, hilangkan fibroid. 1001 penyakit boleh hilang dengan sweet dara Kak KM. Produk lain lagi pada selain banyak lagi lah. Korang boleh lah kontak Kak KM. Sebab benda ni kalau cakap macam bunyi lucah. Ada bagi besar sini. So korang tak payah nak jab sana, jab sini. Tak ada. Kita tak ada mainan tipu-tipunya. Kita betul-betul original. Ni original lah. Ini bukan original, bukan tiruan ni original. Bukan tiruan. Kalau tiruan bunyinya hello. Okey, terima kasih Kak KM. Alright, kita bagi kat Talia pula. Assalamualaikum, selamat malam. Suka hari ni dia terkena dengan KM. Lalu dia kena dengan orang tak? Malu lah tu. Okey. Talia dekat sini. Ini kali ke sejak pertama event Han sampai sekarang. Kumpulan Waze, lagu dia macam ni. Aku bukannya sastrawan negara. Betul ke? Betul ke Abang? Betul. Tajuknya apa tajuknya? Tajuk. Abang main tajuk A warkah untuk kekasih, B warkah untukmu, C warkah. Warkah untuk kekasih. Ya, betul. Aci bagi soalan ABC. Jawapan ABC. Kalau macam tu adik ni tadi boleh jawab ABC. Okey, terima kasih. Apa tadi? Lagi kita bagi hadiah kat dia. Alright. Tak apa, walaupun salah pun. Aku bukannya sastrawan negara. Betul ke? Betul ke? Betul.
Sanggaran kehidupan. Sedap. Ini tonik rambut yang viral tu sekarang. Sekejap. Wow. Kita makan ni. Kita minum ni makan pula. Ni pakai cara lepas mandi, lepas asam gula. Yang sebut ringgit itu balik. Yang mana? Betul. Berapa ringgit? Saya dah betul lah menjadi ni mana lelaki aku boleh pakai tiba-tiba rambut. Ada ikan kat sana. Ya, bihun sup utara legend. So you all, kita memang pakar buat bihun sup. Kita nak tengok macam mana pergi dia bihun sup yang dekat sini. Tengok ni, berkawah-kawah, berperiuk-periuk weh. Tu dia. Okay, tu dia kuih tiaw goreng pucuk paku yang memang best seller. So kita nak try, Kak Kian tak pernah lagi selalu pucuk paku. Kita buat masak lemak ke, kita buat kerabu ke. So kita nak try macam mana pergi dia. Woo! Baru cakap nak kecoy dia aku. Bismillahirrahmanirrahim. Panas tu. Cukup rasa. Kecap dia semua ngam-ngam. Sumpah sedap. Sumpah. Memang dia tak tipu. Memang sedap gila. Kita nak try untuk AMK daripada Faris. Dia kata, walaupun luar dia punya gerai tu warna pink, dalamnya panjang dan keras. Wah, gila kau. Korang takkan jumpa John kerang. Selalu kerang ada di dalam sepender. Ini kali John di John di pula. Weh, sos dia pun mantap kali. Cepatlah, apa lagi? Selak. Tengok, dia punya inti. Mana ada kelekut weh, gila kau. Kerang berapa ekor? Berapa ekor weh? Panas. Telur meleleh, cheese meleleh. Apa lagi? Pergi dekat Lotus Ampang sampai hari Ahad diorang menyaga, okey? Diorang datang. Semua sedap kita makan nasi ni. Bihun sup dengan kek. Apa nama? Dengan macam-macam lah korang datang.